Raksasa hutan India, rahsia Indian bison yang mungkin anda tak tahu. Bayangkan seekor haiwan yang lebih besar daripada kerbau biasa, berotot dan hampir mustahil untuk ditundukkan. Inilah Indian bison, raja sebenar hutan India. Tapi ada rahsia tersembunyi yang jarang diketahui orang ramai tentangnya. Indian bison, atau dikenali sebagai gaur, adalah salah satu spesies bovidae terbesar di dunia. Ia boleh mencapai tinggi sehingga 2 meter di bahu dan berat lebih 900 kilogram. Dengan badan berotot dan cakar yang kuat, ia adalah lambang kekuatan semula jadi. Gaur hidup di hutan tropika India, Nepal, dan Asia Tenggara. Mereka biasanya bergerak dalam kumpulan kecil yang dipimpin oleh betina dewasa. Walaupun saiznya yang menakutkan, mereka adalah haiwan pemalu dan biasanya mengelak daripada manusia. Tapi bila terancam, kehebatannya menakutkan. Gaur terkenal dengan tanduknya yang melengkung ke atas dan ke dalam. Tanduk ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol dominasi dalam kumpulan mereka. Mereka memakan daun, rumput, dan buah-buahan, dan boleh bergerak beberapa kilometer sehari untuk mencari makanan. Menariknya, gaur mempunyai otot leher dan bahu yang sangat kuat. Ini membolehkan mereka menumbangkan pokok kecil atau menangkis pemangsa. Kajian juga menunjukkan bahawa mereka boleh berlari sehingga 35 km per jam, walaupun saiznya raksasa. Walaupun kelihatan seperti raksasa yang tidak terkalahkan, gaur mempunyai musuh utama, manusia dan harimau. Ironinya, populasi mereka kini menghadapi ancaman terbesar bukan dari pemangsa semula jadi, tetapi daripada pemburuan haram dan kehilangan habitat. Selain itu, gaur memainkan peranan penting dalam ekosistem. Dengan memakan pelbagai tumbuhan, mereka membantu menyebarkan biji benih dan mengekalkan keseimbangan hutan. Tanpa mereka, ekosistem akan berubah drastik. Indian bison bukan sekadar raksasa hutan, ia adalah simbol kekuatan, keindahan, dan keseimbangan alam semula jadi. Menjaga spesies ini bermakna menjaga hutan dan kehidupan liar di Asia. Jadi, mari kita hargai dan lindungi raksasa ini sebelum ia hanya tinggal cerita.